Dan salam sejahtera. Okey, kali ni saya nak kongsikan sedikit pengalaman dekat tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok dekat ni kesan kanker ni. Ni semua adalah kesan kanker pada pokok durian. Pengalaman macam mana saya rawat sampailah dia ni pulih. Kalau tengok kat sini ada putih-putih ni. Putih-putih ni sebenarnya adalah cat undercoat. Cat undercoat saya campurkan sedikit racun 505. Kemudian saya sapu tempat yang terkena kanker tadilah. Tengok sini ni semua kesan dia. Panjang dia kering, merekah, berair. Saya kikis, lepas tu saya sapu. Alhamdulillah ni semua dah bercantum. Yang ni pun dah nak bercantum dah. Ni semua dulu besar-besar dia punya kesan luka dia ni. Banyak ni, pokok ni paling banyak. Sebenarnya pokok ni harapan dia dah tipis untuk pulih sebenarnya. Dia terbantut. Banyak sangat kena kanker. Sebab pokok ni kira hujung-hujung tempat. Memang malas je nak pergi check apa semua kan. Tapi alhamdulillah dia dah pun mengeluarkan hasil pada usia 5 tahun. Ni tangkai yang terakhir sekali. Ni. First kali dia berbuah 11 biji. Buah pertama sekali. Dia keluar bunga terus lekat 11 biji. Ni untuk yang tahun ke-6. InsyaAllah akan banyak. Kalau ada rezeki akan banyak lah. Sebab banyak dahan. Itu hari 2-3 dahan je yang keluar bunga. Tapi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ke 21 macam lah. 20 lah. 20 dahan. Okey. Ada rezeki dapat lekat dalam 20 biji pun dah memadai. Okey. Pokok ni adalah pokok Kim Hong. Sebelum ni saya tak pernah lagi makan. Tak pernah makan buah durian Kim Hong ni. Cuma dengar-dengar macam tu je lah. Tak pernah tengok lagi rupa bentuk dia. Lepas tu tahun yang berbuah tu adalah satu peniaga ni, dia cakap buah tu buah Kim Hong. Masa tu buah saya ni tak gugur lagi. Lebih kurang dalam 1 bulan masa saya beli buah Kim Hong tu, buah saya baru gugur. Saya pun beli, dia cakap tu buah Kim Hong. Saya pun kupas, balik kupas, alangkah rasa kecewanya bila buka dia buah Kim Hong tu dengan isinya yang putih, dengan bijinya yang banyak. Lepas tu nipis, tak ada langsung biji yang kesek. Betapa kecewanya bila dah tanam pokok Kim Hong dekat 10 pokok. Lepas tu tak apalah, nak buat macam mana kan. Dah tanam, kita jual je lah murah-murah, klaim durian kampung je lah. RM4 sekilo, RM3 sekilo kan. Tak lama lepas tu buah durian saya pun start gugur. Anak pun kupas lah. Dia kupas, dia cakap, "Abah, biji ni semua kecil lah." Memang dia banyak biji tau. Dia banyak ulas. Satu pangsa tu banyak ulas. Dekat dalam 10 ulas macam tu lah. Dia banyak. Dia berlapis-lapis. Tapi tuan-tuan tahu tak, buah yang first kali pokok saya berbuah, pokok Kim Hong, saya pun rasa macam seronok balik. Saya cakap, "Ish, biji semua kesek. Semua biji dia besar kelingking. Dia punya biji dia tu semua kesek. Memang betul-betul kesek. Tak ada langsung biji yang ulas besar. Semua kesek. Lepas tu isi dia tu boleh dikatakan macam D24 jugalah rasanya. Dia tak kuning, dia tak oreng. Tapi kalau makan tu puas hati. Memang bila kita makan tu rasa,
Sedap ah. Macam tu. Berbaloi ya tanam kan. Tuan-tuan kalau mana yang tak pernah makan buah Kim Hong, tuan-tuan cubalah tanam ataupun beli. Jangan nanti orang cakap ni buah Kim Hong. Nampak je duri dia halus, tajam kan. Dia bulat-bulat tu terus nak claim buah Kim Hong. Tapi tengok isi kat dalam. Saya pun jumpa balik yang menjual tu. Mana buah Kim Hong yang sedap tu? Dia cakap dah habis. Sedap sangat ya, laku sangat. Tapi rupanya buah tu buah kampung rasanya. Bentuk memang seakan-akan sama. Cuma buah yang dia jual tu agak bujur sedikit. Cuma yang pokok yang setanam ni buah dia macam bulat sikit. Buah dia bulat, tak besar mana. Area-area 1 kilo ke 1,5 kilo macam tu lah sebiji. Tapi alhamdulillah memang sedap. Biji keset. Okey, mana pokok Kim Hong lagi? Ni pokok Kim Hong. Biasanya buah yang macam tak berapa glamour-glamour ni jauh-jauh sikit saya tanam. Dekat ujung-ujung atas-atas bukit, jauh-jauh sikit dengan rumah, saya akan tanam. Ini semua Kim Hong ni. Banyak Kim Hong bunga kali ni. Hampir semua pokok Kim Hong berbunga. Okey, sekian perkongsian ringkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.